kembali di KPWKM Channel seputar isu wanita, keluarga dan masyarakat. Tanpa melengahkan masa lagi, kita bertemu dengan ikon kita yang seterusnya. Ikon dari Sarawak, penerima anugerah kasih wanita kategori harmoni, Puan Jennifer Anak Atok. Puan Jennifer Anak Atok telah berkhidmat di anggota polis selama 32 tahun dan sepanjang perkhidmatan beliau turut aktif dalam melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti untuk pembendungan kes gangguan jenayah seksual terhadap wanita dan kanak-kanak di Sarawak. Selamat datang Puan Jennifer ke KPWKM Channel dan saya ucapkan tahniah atas anugerah yang telah diterima. Baik, soalan saya yang pertama, apakah inspirasi yang mencetuskan semangat Puan untuk aktif melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembendungan kes gangguan seksual ini? Sejak 9 tahun terakhir, perkhidmatan saya dalam pasukan polis, saya telah diamanahkan untuk bertugas, berkhidmat sebagai pegawai turus D11, iaitu bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak, di mana siasatan kami adalah siasatan kami menekankan kepada khususnya kepada jenayah seksual, keganasan rumah tangga dan juga penerangan kanak-kanak. Tetapi yang memberi inspirasi kepada saya ialah apabila kes-kes rogol di Sarawak, kebanyakan kes rogol di Sarawak lebih separuh daripada jumlah kes rogol tersebut adalah melibatkan remaja hamil. Mereka adalah di bawah umur 16 tahun. Ya, kalau sebab di bawah 16 tahun adalah dikira rogol. Kalau di bawah 18 tahun lagi ramailah. Dan apabila saya lihat anak-anak muda terjerumus menjadi remaja hamil, hamil di luar nikah. Ada di antara mereka hamil dalam kitaran keluarga di mana sampai 3 kitaran, di mana nenek melahirkan ibu di anak luar nikah. Si ibu pula melahirkan si mangsa ini di luar pernikahan. Dan si mangsa ini pula mengandung di luar nikah juga. Jadi saya nampak ini adalah satu fenomena, satu kejadian yang tidak seharusnya berlaku dan harus dibendungkan. Ya. Okey, baik. Seterusnya, bolehkah Puan ceritakan jenis-jenis gangguan seksual ataupun mungkin Puan boleh ceritakan jenis gangguan seksual yang mungkin orang boleh anggap sebagai lawak jenaka tapi sebenarnya memberikan impak negatif kepada mangsa? Okey, jenis-jenis gangguan seksual boleh saya boleh bagi 3. Yang pertama ialah gangguan seksual fizikal. Gangguan seksual fizikal ni biasanya memang akan menjadi jenayah seksual di mana berlaku sentuhan, ya. Mungkin dia sentuh pada tempat-tempat yang boleh mengganggu pemikiran, yang boleh membuat dia merasa kegusaran kepada mangsa, dia rasa malu, dia rasa terancam, dia tak suka. So itu boleh menjadi di tempat-tempat yang tak sepatutnya dia pegang. So itu jenayah gangguan seksual fizikal. Satu lagi ialah gangguan seksual isyarat, di mana ini sering berlaku mungkin di pejabat, mungkin di hospital, mungkin di sekolah dan sebagainya. Isyarat maksudnya dia memberi isyarat, menunjukkan isyarat-isyarat lucah kepada mangsa. So isyarat lucah itu kadang-kadang dia di tempat kerja, kadang-kadang isyarat lucah itu tidak sampai kepada jenayah seksual. Dia cuma gangguan seksual dan itu boleh dibawa kepada tribunal, ya. So dan yang seterusnya adalah gangguan seksual berbentuk lisan, di mana seseorang tu boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang lucah. Jadi itu juga merupakan gangguan seksual di mana dia boleh mendatangkan kegusaran, mendatangkan you rasa malu bila orang tu sebut perkataan lucah tu, you rasa malu, you rasa tak tenteram, you rasa tak selesa dengan perkataan-perkataan yang disebutkan. So itu adalah gangguan seksual. Baik, sangat berguna perkongsian yang diberikan oleh Puan Jennifer sebentar tadi. Baiklah, kita akan bertemu dengan seorang lagi tokoh yang tidak kurang hebatnya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di KPWKM.
bakti sudah, cekal sudah, harmoni pun sudah. Bersama dengan saya sekarang adalah tokoh Anugerah Kasih Wanita kategori komuniti ataupun tokoh terakhir yang bersama kita untuk sesi temu bual pada hari ini. Saya perkenalkan kepada anda Puan Amira, anak perempuan York Best. Puan Amira diberikan anugerah ini atas inisiatif beliau mengasaskan tadika komuniti bantuan ataupun tadika KPB untuk membantu anak-anak di kawasan pedalaman di Pahang mendapatkan pendidikan awal sehingga mereka mampu untuk belajar membaca dan menulis dengan sendiri. Selamat datang Puan Amira ke KPWKM Channel dan saya ucapkan tahniah Puan Amira kerana berjaya mendapatkan piala yang sangat-sangat cantik di sini. Baik, Puan Amira, soalan pertama saya, bagaimanakah Puan mengajar anak-anak di tadika KPB sampai diorang ni boleh berjaya membaca dan menulis dengan sendiri? Sesi saya mengajar, saya mengasaskan mengajar kanak-kanak mengenal huruf ABC dan nombor 1 2 3. Jadi macam mana Puan boleh pastikan diorang tu boleh tahu ABC 1 2 3 tu Puan ajar dia cara macam mana? Tulis ABC dan saya suruh mereka ikut saya. Ikut kiranya ikut macam Puan sebut A, B, C, diorang ikut dengan Puan. Baik. Jadi macam mana sesi pembelajaran tu, ambil masa yang lama ke atau sangat? Masa real 2 jam je. 2 jam untuk sehari. 2 jam untuk sehari. Okey, baik. Puan telah mengasaskan tadika KPB. Jadi apa harapan Puan untuk pendidikan orang-orang di kawasan pedalaman, mungkin di kawasan Puan sendiri? Apa harapan Puan pada masa hadapan? Saya berharap pihak kerajaan fokus kepada perkembangan pendidikan komuniti untuk masyarakat kita orang asli. Baik, terima kasih Puan Amira atas kesudian Puan datang bersama-sama kami di KPWKM Channel dan memberikan perkongsian yang sangat berguna. Baiklah, sedar tak sedar sudah banyak masa yang berlalu dan kita telah pun tiba ke penghujung sesi temu bual kita pada hari ini. Kepada anda yang masih belum lagi mengikuti laman rasmi KPWKM, saya seru sekali lagi untuk ikuti media sosial rasmi KPWKM di Instagram, Facebook, X, TikTok dan tidak lupa juga untuk subscribe kami YouTube channel KPWKM Channel seputar isu wanita, keluarga dan masyarakat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Jumpa anda pada edisi yang seterusnya.